Ini adalah majlis kahwin you. Bukan tempat reunion mak ayah. Kalau dia nak reunion, dia bayarlah sendiri. Sebab ni lah pesan, kalau nak kahwin, jangan buat personal loan. You kena faham ya, Islam ni mudah. Rukun nikah ada 5 je. Pertama, pengantin lelaki. Kedua, pengantin perempuan. Ketiga, kena ada wali. Keempat, saksi. Dan kelima, ijab dan kabul. Yang buat susah tu adalah adat. Disebabkan adat yang tak perlu ni lah. Macam contohnya dulang 5/7. Majlis berinai. Majlis kahwin yang grand-grand. Kalau boleh nak jadi wedding of the year. Bila you campur-campur adat-adat semua ni, membuatkan ada yang kahwin sampai perlu berhutang. And then kan yang paling tu I faham ada antara korang ni yang nak buat intimate wedding. Tapi adalah geng-geng, kadang-kadang mak ayah kita nak buat majlis besar-besar sebab nak jemput kawan-kawan, saudara mara, tah daripada mana. Sekarang ni pun zaman dah moden. Kalau alasan dia adalah untuk menghebahkan, ada banyak cara nak hebahkan dia. Hantar je mesej, hantar je gambar lepas dah nikah tu. Now, kenapa saya tekankan benda ni Sebab you kena faham, sebelum berkahwin, nak kenal lah dengan orang tu, nak cari yang sekufu kan. Alhamdulillah, yang you kahwin tu sekufu. Tapi kadang-kadang yang tak sekufu ni mak ayah. Sebab anak dengan mak bapak ni pun kadang-kadang ada kesefahaman yang berlainan. So kalau sebelum kahwin tu pun, korang dah berbelanja bukan-bukan. Dah dipenuhi dengan masalah-masalah kewangan. Dengan pergaduhan pasal duit. And then the moment you mulakan kehidupan you tu, dah ada hutang keliling punggung. You see dekat dalam data yang dapat 58.8% dah mengaku yang dia pernah ambil personal loan untuk kahwin. Dan daripada ini, 16.6% pula ambil kad kredit dan juga buy now pay later. Untuk kahwin jugalah. Cuba bayangkanlah, kalau you ambil personal loan, harga RM20,000, ikat 5 tahun, ikat 10 tahun, bulan-bulan kena bayar beratus. Lepas tu untuk loan yang 10 tahun tu, kalau you dapat anak tahun pertama, tambah 7 tahun anak tu membesar, dia masuk darjah 1, you masih lagi kena bayar hutang personal loan. And of course, lepas dah kahwin, I recommendkan lelaki, janganlah kasih ipin isteri duduk dengan mak you. Kan bergaduh pula benda tu. And last kali nak cakap untuk lelaki lagi sekali you ada 3 tanggungjawab yang kena buat. Rumah, pakaian dan makanan. And there's no such thing as 50-50. Kan macam mana kau nak 50-50? Gaji kau RM3,000, RM4,000. Lepas tu kau ada hutang personal loan sebanyak RM500 sebulan. Kau akan marah dekat diri kau sebab buat benda ni. Jadi itulah dia untuk korang yang dah nak kahwin. Tolonglah elakkan daripada ambil personal loan untuk mulakan kehidupan berkahwin korang. Buatlah majlis takat apa yang korang mampu. Islam ni mudah. Janganlah susah-susah lah. Cuba korang komen sikit lah berapa korang punya wedding cost. Dan adakah spending itu dibuat secara rela ataupun paksa rela.